lagi? Bila tahu anak sendiri skandal dengan suami orang. Ini, okey, you call dia tak jawab, mungkin tengah sibuk dengan kecil dia. You boleh tak kontrol sikit temper itu? Jangan nak malukan diri sendiri. Sejak I tahu dia ada affair dengan Farhan, setiap malam I tak boleh nak tidur. Makan pun I tak lalu fikirkan pasal dia. I ni ibu dia. I tak nak dia rampas kebahagiaan orang lain. I sedih. Anak yang I kandung anggap I ni musuh dia. Dia tak perlukan I, dia perlukan you sebab apa? Sebab you adalah wali dia nanti. Tak, sekarang ni you merepek apa ni, Mani? Sekarang ni, walau apa pun yang berlaku, dia tetap darah daging kita dan tanggungjawab kita doakan dia. Ini lagi satu ni. You tahu tak? Sikap amarah you ni akan padamkan kasih seorang ibu.